Okay, aku tak nak jadi macam Andika kata nak beli TRX. Aku bagi benda yang aku logik lah. Okay. Sorry, aku minta maaf Andika. Okay, it's good for you nak beli TRX lah. It's good for you lah. Kalau beli okay lah, dia punya objektif okay lah. Aku sekarang aku mungkin tak boleh nak beli TRX sekarang, tapi rumah aku depan TRX lah. Alright. Macam tu lah. Tak apa, kita jadi orang yang logik dulu. Jadi orang yang satu persatu. Kalau aku to be honest aku teringin nak jadi Perdana Menteri lah. Serius lah? Tak, aku serius. Okay. Kalau kau jadi Perdana Menteri kan, apa manifesto kau? Manifesto aku simple saja. Okay. Aku tak nak buat, aku belajar daripada kesilapan pemerintahan lepas. Okay. Tak kisah apa. Jangan jadi bullshit. Simple. Jangan buat benda bullshit. Simple. Kau never berjanji benda yang kau tak boleh buat. Sekarang ni bukan zaman dulu. Betul. Kau boleh kawal media, kau boleh kawal naratif. Okay. Pada zaman pemerintahan lepas. Okay. Kalau salah, kalau contoh ada media ni memang dijaga betul-betul oleh kerajaan. Okay. Kena ingat sekarang ni ada social media banyak benda. Paling senang aku beli benda realistik lah. Aku akan buat untuk orang datang, setiap kementerian aku tu dia open for all, for rakyat untuk bagi aduan ke apa dengan sistem yang bagus. Okay. Bukan kalau buka 5 kaunter buka 2 tak. Okay. Simple. Kalau kau nak kerja kerajaan, kau kerja betul-betul. Aku boleh bagi, kau akan dapat benefit. Memang dia dapat banyak benefit. Cuma the problem is